pun saya pergi Terengganu cari. Yang orang cakap tak ada stok, ada stok. Tekan start navigation. Start je. Okey, sini nampak dia akan tunjuk. Jadi dia tunjuk direction saja. Contohlah depan 100 meter kena belok kiri, kanan. Dia akan tunjuk dekat sini. Jadi kalau akak nak tengok map, akak tak perlu pasang dia punya phone holder dekat sini, ataupun akak tak perlu angkat handphone untuk tengok. Akak boleh tengok dekat sini lah. Jadi kalau contoh kalau kita nak cancel, akak nampak ada pangkah dengan ini. Kalau akak nak end, nak tamat ni, tekan kiri. Nak end ke tak end, yes, tekan kanan. Tadi dia kan tamat. Kalau contoh ada orang call, akak boleh angkat call, tekan ini aja. Tapi ini kena connect earphone dulu, Bluetooth lah. Dengan music, semua boleh control dekat sini. Contoh kalau akak tak nak music tu, akak nak skip, tekan skip aja. Semua tekan sini. Jadi dengan root sync ni, akak tak perlu angkat phone, tengok phone lagi. Semua boleh control dekat dalam, ini kita kata TFT screen. Okey, sekarang ni saya tunjuk macam mana cara nak buka dia punya. Akak pernah pakai skuter ke tak? Belum. Okey, tak apa. Saya akan ajar sampai Z lah. Kita tak boleh pulas, nampak? Dia dah lock dah. Jadi kalau kita nak on balik, nak hidupkan dia punya remote balik, switch tekan sekali dengan beat tu baru boleh pulas. Okey, sini dia ada 3 fungsi Satu I, satu seat view, satu O. O masuk off. Okey, contoh kalau kita nak isi minyak, pulas sampai sini, tekan view. Kalau kita nak buka seat, sama juga, tekan seat. Pulas sampai sini, tekan seat. Tapi sekarang ni dah buka dah. Okey, kalau kita nak hidupkan dia punya bateri, okey, sekarang ni dia dah lock dah, nampak? Sebab dia tak ada lampu. Sama juga, tekan sekali, pulas sampai I, dah nyala dah. Ini cara hidup enjin, pastikan tongkat angkat. Sebab itu safety. Sebab dengan tongkat, kalau tongkat tak angkat, tak akan hidup. Jadi tekan brake kiri tekan kuat sikit. Tekan starter. Okey, dah start. Jadi lampu tinggi dekat, ini pass light Nampak pass light? Ada pass light nampak? Ada pass light. Ini lampu tinggi. Ini traction control. Kalau kita nak offkan dia traction control, tekan lama, nampak dia ada simbol dekat sini. Okey, apa itu traction control? Traction control maksudnya kalau contoh kita on traction control dia, waktu motor langgar air, dia akan kurangkan kelajuan dia secara automatik. Dia macam kereta. Jadi kalau hujan nampak air, kalau motor dia langgar air, dia akan kurangkan kelajuan dia secara automatik. Ini fungsi traction control. Okey, kalau nak offkan, senang tekan atas lama, off. Ini off. Lepas tu tekan lama, on balik. Okey. Jadi ini horn. Setting semua boleh adjust dekat sini, nampak dia ada kiri kanan. Okey, saya tekan kanan, pergi bawah, setting, display tak. Okey, contoh agak nak circle. Saya keluar, nampak dia akan jadi circle. Ini design dia. Ini signal. Okay, signal ada, signal belakang, signal kanan ada, signal kanan ada. Okey, contoh satu hari bateri kunci kong, kita tak boleh pulas ini. Kalau tak boleh pulas ini, akak tak boleh buka seat dia. Okey, contoh ada satu hari emergency, bateri kong tapi akak punya handphone ada dekat dalam sini. Akak nak call pakai ini. Akak nampak ada plastik dekat sini. Buka aja, tarik, buka. Masukkan ini. Ini untuk emergency saja. Cara tutup sama juga. Saya kena pulas atas. Tadi saya pulas bawah. Kini atas. Okey, dah lock dah. Motor ni dia datang dengan alarm Dia boleh lock handle. Okey, cara lock handle akak kena pusing habis dulu. Switch ni tekan lama, pulas sampai ada lock dekat sini, nampak? Okey, dah lock dah. Tekan, pulas. Kena tekan, jangan lepas, pulas sampai lock sini. Baru dia boleh lock. Okey. Kalau akak perasan, sini ada 2 button. Yang atasnya, dia punya alarm. Cara buka alarm, tekan 1 kali. Ada lampu keluar, nampak? Lampu merah. Maksudnya, alarm dah hidup. Tekan sampai warna lampu merah. Sama juga, lampu warna merah. Akak cuba tekan pulas ni. Dia tak ada respon. Okey. Saya shut down engine dia. Sistem dia. Okey. Cara buka balik, tekan sampai warna hijau. Sampai warna hijau. Dua-dua sebab dia dekat. Jadi saya kena buat dua-dua. Okey, akak cuba tekan pulas.
Nampak dia ada respon dah. Untuk maintenance dia akak first service 1,000. Jadi kemudian dia tengoklah akak, kalau akak datang sini pakai minyak hitam fully. Untuk skuter dia ada dua jenis minyak hitam. Satu mineral, satu fully. Satu mineral tu dia boleh jalan 1,000 saja. Yang fully tu dia boleh jalan 3-4 ribu lebih. Untuk maintenance biasa kita tukar minyak hitam dengan minyak gear sajalah. Harga tak sampai 100. Okay, selain daripada maintenance minyak hitam, minyak gear, ada satu benda lagi saya nak explain sebab ini sangat penting untuk skuter. CVT dia. Betting. Yes. Kita pakai CVT. Jadi CVT ni dalam tu dia ada 3 barang. Belting, roller dengan piston light. Bila nak servis CVT dalam 8, 9, 10 ribu baru kita servis CVT. Sebab kalau kita tak ada servis CVT, apa yang akan jadi? Motor dia akan jadi sangat berat. Sebab puli depan tu kalau dia berhabuk sangat, dia tak boleh buka kosong. Okey. Jadi itu saya tolak motor ke depan dulu Ya. Ini free gift ADV Spiderman yang ni. Free gift tambahan. Semua dalam Dia semua dalam ni. Saya tak pernah buka sebenarnya. Tak pernah buka. Ini pasal saya nampak. Dia cancel. Pasal abang dapat ni tu. Ya, phone saya pergi Terengganu cari. Dia orang cakap tak ada stok. Saya tengok. Ni, saya tanya, dia orang sekor. Lepas tu dia cakap tak ada. Kalau ni keluar sudah yang nombor 3. Ini okey. Sebenarnya ada 2 orang, 3 orang. Jumlah ada 3 orang. Yang first tu dia dah cancel dah. Abang yang second. Yang ketiga tu dia kena tunggulah. Bila sampai saya tak sure lagi. Ini dia limited. Satu Malaysia 300 aja. Kalau dia habis dia tak akan keluar lagi. Sebab ini dia collab dengan Spiderman. Tiga. Okey. Masih support orang. Okey, terima kasih. Okey. Ha? Okey.